Nabi pesan 4 perkara. Nabi kata bagi salam, hubungkan silaturahim, bagi makan, dan Nabi kata salat malam. Muslimin muslimat, apa kelebihan salat malam? Satu perkara yang dirahsiakan oleh Allah dalam Al-Quran yang Allah nyatakan. Dalam hadis qudsi disebut perkara ini tentang 2/3 malam. Siapa yang ada hajat, Allah kata, aku kabulkan saat ia meminta kepada Allah. Siapa yang ada dosa, ada salah, aku ampunkan saat dia meminta keampunan kepada Allah. Tapi peluang ini kita sia-siakan. Kita rasa kita hebat. Kita rasa ilmu kita ini boleh bawa kita ke syurga. Kita rasa sihat kita ini, aku mesti masuk syurga. Kita rasa apa yang ada pada kita, aku mesti boleh masuk syurga punya. Kita lupa kita masuk syurga itu dengan rahmat Allah. Kita boleh lepas daripada neraka dengan keadilan Allah.